Wahai Esko yang budiman, soalan saya nombor 36. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Bahang. Sudah jawab. Yang Berhormat Speaker, saya nak jawab sekali dengan soalan 48 juga sebab hampir sama. Sila, boleh. Okey, Yang Berhormat, status terkini projek LRT adalah di peringkat pengambilan tanah yang telah pun diwartakan bagi Seksyen 8 di bawah Akta Pengambilan Tanah oleh pihak PTG bersama dengan MRTC, MRT Corp bagi lot-lot yang terlibat dengan jajaran LRT segmen 1 iaitu dari Komtar ke Pematang Taman Laut. Kebenaran mengguna melibatkan tanah-tanah kerajaan telah pun diberikan kepada MRTC bagi 86 lot setakat ini. Dan selain itu, langkah-langkah bagi kerja awal sedang diusahakan selepas mendapat kelulusan di bawah Seksyen 20A Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976. Pada masa yang sama, projek LRT Laluan Mutiara kini berada dalam fasa persiapan awal di mana aspek penting dalam kerja-kerja pra-pembinaan ialah pemindahan utility sedia ada dan ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum sebarang kerja pembinaan stesen atau jejambat dapat dimulakan. Seperti juga yang seperti mana saya sebut dalam penggulungan, projek ini dijangka bermula pada suku ketiga tahun 2025 dari segi kerja-kerja fizikal, manakala pembinaan berskala besar dijangka bermula pada suku keempat tahun 2026. Yang Berhormat, bilangan penduduk yang terlibat hanya akan diketahui apabila siasatan di bawah Seksyen 12 Akta Pengambilan Tanah dijalankan. Proses siasatan dijalankan dalam tempoh yang terdekat setelah pewartaan Seksyen 8 dibuat iaitu pada 10 April yang lalu. Kuantum pampasan pula akan dimuktamadkan setelah proses siasatan dilaksanakan. Setakat ini proses penilaian pampasan masih belum dilaksanakan dan ini akan ditentukan oleh pihak tribunal tanah. Untuk soalan mengenai kos, sebenarnya kerajaan negeri perincian kos adalah di luar bidang kuasa kerajaan negeri. Tapi maklumat yang kita ada, MRT Corp memaklumkan bahawa kos semasa projek LRT Laluan Mutiara ini dianggarkan sekitar 13 bilion ringgit berdasarkan skop dan reka bentuk terkini. Kos tambahan ini adalah termasuk dengan reka bentuk tambahan bagi jambatan yang akan menghubungkan bahagian pulau ke Penang Central merentasi Selat Pulau Pinang. Berkenaan dengan pemastian bagaimana kerajaan negeri memastikan projek ini mengikut jadual, beberapa langkah telah pun dilaksanakan. Contohnya kita mensyaratkan pihak MRTC untuk melaporkan status terkini pelaksanaan setiap bulan kepada Exco yang dipengursikan oleh YBCM supaya kerajaan negeri pun maklum akan perkembangan terkini dan juga kita memberi kerjasama pemudaharaan antara agensi persekutuan, PBT, pemaju projek dan sebagainya untuk membantu supaya projek ini tidak mempunyai kekangan dari segi masalah di tapak. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Dan saya nak seterusnya mohon air hitam. Terima kasih Datuk Seri. Soalan saya, soalan nombor 37.